Peter, maka kamu tertinggi lagi untuk ujian sains. Terima kasih, cikgu. Wow, saya dapat 90. Macam mana dia boleh pandai semua subjek? Entahlah, macam robot. Peter! Korang ada nampak Peter ke? Peter, kau di sini rupanya. Aku cari kau dari tadi. David, kenapa ni? Aku nak minta tolong kau untuk ajar murid dalam sekolah pendalaman. Kau dah tanya cikgu? Dah, esok kita pergi sama-sama. Kita masih belum tahu perjalanan itu bakal mengubah dirinya. Aku dulu sekolah sana sebelum pindah bandar. Jauh juga tempat ni. Buat pertama kali kita pergi ke pedalaman. Murid-murid, hari ini kita ada tetamu. Ini Peter dan David. Abang ni dari bandar ke? Ya, tapi hari ini abang datang untuk belajar sama-sama dengan kamu semua. Mereka masih berusaha walaupun banyak kekurangan. Baiklah, mari kita mula belajar cara baru hari ini. Wow! Korang atap tu. Semua keluar sekarang! Tapi buku kami dah rosak. Kalau buku rosak, kita bina cara baru untuk belajar. Itu bukan sekadar penyelamat nyawa mereka, tetapi juga harapan mereka. Amir, kenapa tak tidur lagi? Saya rasa saya dah berhenti sekolah. Hah? Kenapa? Saya dah putus asa nak belajar. Jangan putus asa dulu. Kita takkan tahu sejauh mana kita boleh pergi. Tapi... Kamu boleh, Amir. Saya percayakan kamu. Bagus, Amir. Akankah ada wira RPM seterusnya di sekolah pendalaman?